Okey, saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ni cerita The Brickfield nak berceritakan tentang orang kena tangkap. Selalu kita baca dalam akhbar, adalah Datuk ni kena tangkap, Datuk Seri ni tertangkap. Kalau Datuk-Datuk ini kena tangkap, Datuk Seri ni kena tangkap, nama Datuk Seri ni pun tak tahu, tak diberitahu, apa kerjanya, gambar dia pun tak ada, tapi kalau orang kampung, kalau apa-apa ditangkap. Contohnya, kemarin saya baca satu berita di Melaka. Satu abang ni pengawal, pekerja, Pak Gad lah katakan. Dia ditangkap kerana mencuri 2 paket susu dan 2 paket shampoo. Dan kemudian dia dibawa ke mahkamah. Di mahkamah dia didata hukuman 1,500. Ini dah, bukan saja itu. Gambar abang ni nampak, Pak Gad ni nampak, gambar dia ada, nama dia pun disebutkan, umur dia pun disebutkan, semua ada. Tapi kalau Pukimat Datuk Seri ke, kalau Pukimat Datuk ke, nama tak ada, apa tak ada, hanya disuruhkan. Kita tak tahu siapa Datuk Seri, mana ni Datuk Seri, mana kena tangkap ni. Jadi inilah yang kita sedang lihat sekarang. Kalau orang kampung, orang miskin, gambar ada, nama ada, semua tersiar. Tapi kalau Datuk ke, Datuk Seri ke, semua disuruhkan gambar tak. Contohnya hari itu, Datuk Seri yang mana tu, yang menipu 300 juta tu. Sampai sekarang kita tak tahu Datuk Seri mana. Kemudian Datuk Seri bekas menteri tu, Datuk Seri mana? Yang ada kes apa, yang ada kes jual tanah wilayah persekutuan tu. Inilah contohnya. Jadi kerana ini, kita harap media-media kita ini beralih, berubah. Kalau dia Datuk Seri, sebutkan nama dia Datuk Seri mana. Kalau dia Datuk mana. Dan kalau perlu gambarkan betul-betul. Kenapa? Kenapa disuruhkan muka dia, disuruhkan nama dia, tapi orang kampung macam Pak Cik, Pak Gad ni tadi, gambar ada, semuanya terang, nama ada, umur pun ada. Inilah keadaannya. Jadi ini perlu perubahan dan kita untuk media yang adil dan bebas harus memperjuangkan supaya kita diberi maklumat yang terus. Tidak ada kelas tinggi, tak ada nama, tak ada muka, tak tahu. Tapi kalau kelas rendah ini, semuanya diberitahu. Ini dia. Sekian berita daripada Brickfield malam ini.